Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyoal yang bertanya, sekarang saya tengok ada macam polemik baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Adakah ia hadis daif? Dan apakah yang betul-betul sahih atau ijma' atau mutawatir atau tiada langsung? Jazakallahu khairah. Baik, isu suratul Kahfi sememangnya wujud perbezaan pendapat ulama' dalam menilai hadis tentang mengkhususkan bacaan suratul Kahfi pada hari Jumaat. Sememangnya para ulama hadis berbeza pandangan dalam menilai hadis tersebut. Di mana sebahagian ulama menganggap hadis itu tidak sabit. Sebahagian ulama menganggap hadis itu tidak sabit, maka mereka tidak beranggapan sunat mengkhususkan bacaan suratul Kahfi pada hari Jumaat. Berbeza dengan pandangan yang kedua, di mana di kalangan ulama ada yang berpandangan hadis tentang mengkhususkan bacaan suratul Kahfi pada hari Jumaat adalah hadis yang sabit. Antara yang menyatakan perkara ini adalah imam kita semua, iaitulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yakni apa dia? Imam Syafi'i beranggapan sememangnya dia ada anjuran, ada galakan dalam agama untuk dikhususkan, ditetapkan bacaan suratul Kahfi, untuk ditetapkan suratul Kahfi dibaca pada hari Jumaat, sama ada pada siang hari maupun pada malam hari Jumaat. Itu pandangan sebahagian para ulama termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Oleh kerana itu, sesiapa yang berpegang dengan pandangan ulama yang mengatakan hadis tentang menetapkan surah Kahfi untuk sunat dibaca pada malam Jumaat tidak sahih, siapa yang pegang pandangan itu, maka dia tidak beramal, dia tidak buat, dia tidak mengkhususkan surah Kahfi dibaca pada hari Jumaat. Manakala sesiapa yang mengikut pandangan ulama yang beranggapan hadis itu sabit, maka dia khususkan surah Kahfi untuk dibaca pada hari Jumaat, termasuk malam Jumaat. Itu isu dia. Cumanya perkara yang saya nak tarik perhatian kepada yang bertanya, iaitulah isu asal kebelakangan ni, penyoal sebut kebelakangan ni, isu asal dia bukan isu suratul Kahfi. Isu asalnya adalah membaca surah Yasin pada, ataupun menetapkan surah Yasin sunat dibaca pada malam Jumaat. Itu asalnya. Di mana sebahagian pihak mendakwa boleh ataupun dianjurkan menetapkan surah Yasin untuk dibaca pada malam Jumaat. Lalu mereka mendatangkan qiyas, satu bentuk seperti qiyas. Mereka kata kalau tak boleh baca surah Yasin pada malam Jumaat, maka demikian juga tak boleh juga baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Kita juga tak boleh kata sunat baca surah Kahfi pada malam Jumaat. Mereka dakwa begitu. Dia seperti salah satu bentuk daripada qiyas. Kita jawab, kita kata menyamakan isu baca surah Yasin, menetapkan surah Yasin untuk dibaca pada malam Jumaat tidak sama dengan kedudukan menetapkan surah Kahfi untuk dibaca pada hari Jumaat. Tak sama. Jadi dua permasalahan ini tak boleh dibuat perbandingan, tak boleh dilakukan qiyas, tak boleh sama sekali. Kenapa? Kerana keberadaan ataupun membaca surah Kahfi, menetapkan surah Kahfi untuk dibaca pada hari Jumaat sememangnya ada hadis. Cuma para ulama berbeza pandangan. Sebahagian kata tak sahih, sebahagian kata sahih. Maka orang yang membaca surah Kahfi, menetapkan surah Kahfi untuk dibaca pada malam Jumaat dan siang Jumaat, mereka ada hadis, berdasarkan hadis yang dinilai sahih oleh sebahagian ulama. Dia tak sama dengan isu surah Yasin, di mana surah Yasin menetapkan membaca surah Yasin untuk ditetapkan bacaannya pada malam Jumaat, tidak ada hadis dari Nabi SAW. Oleh kerana itu qiyas itu tak kena. Qiyas itu adalah satu bentuk qiyas yang salah. Kemudian pihak yang seperti hendak menyokong bacaan surah Yasin pada malam Jumaat, ataupun dengan perkataan yang lebih tepat, pihak yang hendak menyokong menetapkan surah Yasin sunat dibaca pada malam Jumaat, mereka mendatangkan lagi alasan, sebagai contoh alasan berdasarkan al-maslahatul mursalah. Dan kita jawab, kita katakan bahawasanya penetapan beranggapan menetapkan surah Yasin sunat dibaca pada malam Jumaat adalah
berdasarkan kaedah maslahah mursalah tak betul, tak kena. Kerana maslahah mursalah kita kena tahu, kadang-kadang sebahagian pihak ni dia faham dia boleh sebut maslahah mursalah saja. Saya tak pasti, dia kena faham betul-betul. Maslahah ni ada maslahah mursalah, ada maslahah mulghah. Bukan semua maslahah tu mursalah sahaja belaka. Dia ada maslahah yang mulghah, maslahah yang dibatalkan, maslahah yang di-cancel, yang dibatalkan, yang ditolak oleh Islam. Jadi kena faham perkara tu. Yang dimaksudkan dengan maslahah mursalah, kita kena faham, maslahah iaitulah manfaat. Sesuatu yang dianggap manfaat, boleh mendatangkan manfaat. Ada maslahah yang mulghah. Sebahagian pihak beranggapan dia maslahah, ataupun dia dari sudut perkara tersebut dia ada maslahah, tetapi maslahah itu tidak diiktiraf di dalam Islam, di dalam agama, disebabkan dia menyalahi prinsip-prinsip asas agama yang lain. Dia menyalahi kaedah-kaedah agama yang lain. Lalu sesuatu yang dianggap maslahah itu mulghah, dibatalkan, ditolak oleh agama. Sekarang ni cuba kita tengok, baca Yasin malam Jumaat, sama ada dia maslahah mursalah ataupun maslahah mulghah. Sepatutnya orang yang nak kenakan, nak letakkan kaedah maslahah mursalah kepada bacaan Yasin, ada anjuran untuk mengkhususkannya dibaca pada malam Jumaat, dia sepatutnya bincang dari sudut penilaian, apakah perkara itu maslahah yang maslahah mursalah ataupun maslahah mulghah. Oleh kerana itu dia kena faham maslahah sesuatu yang dianggap ada manfaat. Apabila tidak ada bukti melarang, maka dia jadi mursalah. Mursalah ni maksudnya mutlaqah. Benda-benda yang dianggap manfaat, yang tidak ada dalil yang melarang dan tidak ada pula dalil yang menganjurkan. Itu maslahah mursalah. Sekarang kita tengok baca Yasin malam Jumaat. Ada tak dalil yang melarang? Maka jawapan dia ada. Apa dia? Iaitulah mereka sesuatu amalan yang menyerupai agama. Yakni amalan itu menyerupai sesuatu yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh agama, yakni Allah dan Rasul. Yang dianjurkan oleh syariat, yakni Allah dan Rasul. Ada tak bukti Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam bentuk perintah anjuran sunat untuk kita membaca surah Yasin, menentukan surah Yasin untuk dibaca pada malam Jumaat? Ada ataupun tidak? Kalau tak ada, bagaimana kita kata sunat, ataupun ada anjuran, ataupun ada galakan? Bagaimana kita kata begitu? Oleh kerana itu dia bukan maslahah yang mursalah, dia maslahah mulghah. Cuba tengok apa definisi bid'ah yang disebut oleh al-Imam Syatibi rahimahullah. Kata al-Imam Syatibi, bid'ah iaitulah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syariah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillah. Bukan begitu perkataan Syatibi. Bid'ah iaitulah satu jalan dalam agama yang direka, tudahi syariah, dia menyerupai agama yang Allah dan Rasul perintahkan. Bila kita tetapkan sesuatu surah, yakni Yasin, dibaca pada malam Jumaat, penetapan itu yang menyerupai syariat. Kita mengkaifiatkan, kita menetapkan cara dia. Itu tak boleh. Ada orang kata dia maslahah mursalah disebabkan Nabi, sahabat menghimpunkan Quran dalam satu mashaf. Menghimpunkan Al-Quran dalam satu mashaf, maslahah yang dikehendaki terlampau jelas, iaitulah bimbang apabila ramai para sahabat yang menghafaz Al-Quran gugur dalam peperangan bersama dengan golongan-golongan yang tidak mahu membayar zakat setelah kewafatan Nabi, golongan-golongan yang mula mengisytiharkan penentangan mereka kepada pemerintahan Abu Bakar, golongan-golongan yang murtad. Ada di kalangan sahabat yang menghafal Al-Quran yang gugur syahid dalam peperangan tersebut. Maka bimbang Al-Quran hilang dari dada orang ramai, maka Umar cadangkan kepada Abu Bakar supaya membukukan Al-Quran, maslahah yang teramat jelas.
bagaimana kita kata begitu? Kenapa pembukuan Al-Quran termasuk dalam masalah mursalah? Kita tengok, pembukuan Al-Quran tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang menyuruh. Lalu dia mursalah, dia satu maslahah yang manfaah yang tidak ada bukti dari dalil syarak sama ada menyuruh atau menegah. Sebaliknya dia adalah masalah mursalah, masalah yang dibiarkan begitu sahaja. Maka boleh dilaksanakan apabila ada keperluan, ada manfaat yang jelas terhasil dari perbuatan tersebut. Ini yang dihuraikan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Al-Ghazali hurai perkara ini seumpama itu. Dia mesti masalah mursalah itu mesti masalah yang dia punya manfaat, dia punya masalah itu mesti secara pasti dia terlaksananya masalah manfaat itu adalah sesuatu yang manfaat itu sesuatu yang terhasil secara pasti. Adapun jika masalah ataupun manfaat itu keberhasilannya itu sesuatu yang masih pada andaian, maka dia tidak dikira sebagai masalah mursalah. Sebagai contoh, bacaan menetapkan surah Yasin, ada anjuran baca pada malam Jumaat. Apa manfaat? Ada orang kata untuk kita penjadualan. Kalau penjadualan, kenapa tetapkan surah Yasin? Kalau kita sebut dari sudut penjadualan, maka kita kata kami di masjid kami pada hari Jumaat, pada hari kami malam Jumaat ada kelas membaca Al-Quran. Secara seorang guru baca, lalu orang ramai mendengar bacaan guru dan memperbetulkan bacaan dia. Itu betul masalah mursalah. Itu betul masalah mursalah. Seperti kita mengadakan kuliah kita tetapkan waktu selepas maghrib. Setiap hari, boleh dikatakan sebagai masjid setiap hari ada kuliah. Kuliah selepas subuh, jarang ada kuliah selepas zuhur. Ada memang perkara itu termasuk di dalam masalah mursalah. Akan tetapi menetapkan surah Yasin untuk dibaca pada malam Jumaat tidak termasuk di dalam masalah mursalah. Bahkan kemungkinan akan berlaku salah faham yang lain memang akan berlaku. Kerana berapa lama orang Islam beranggapan sememangnya sunat membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Oleh kerana itu secara ringkasnya meletakkan kaedah masalah mursalah dalam isu penetapan surah Yasin dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumaat adalah salah dan tidak tepat. Bahkan yang sebenarnya perbuatan tersebut termasuk di dalam maslahah mulghah, maslahah yang diabaikan, yang ditolak, yang dibatalkan, yang di-cancel pada neraca Al-Quran dan Sunnah. Saya ingat sekadar itu saja.